Oh, buku hijau tahun 74. Kenapa dilancarkan buku hijau ni? Di antaranya kerana waktu itu berlaku juga krisis minyak perang tahun 73. okey. Di mana Al-Malik Faisal, waktu itu Al-Malik Faisal yang kemudiannya dibunuh kerana Al-Malik Faisal ni di antara orang yang cuba embargo minyak pada waktu itu yang menyebabkan berlaku inflasi. Maka Allahyarham Tun Razak dan kepimpinan waktu itu di antaranya untuk meringankan supaya makanan itu ada, maka dilancarkan buku hijau supaya orang ramai terlibat secara kecil-kecilan, misalnya menanam sayur-sayuran di rumah, makanan yang boleh dapat segera. Sekarang kita tak ikutlah 100% dalam buku ini, tapi semangat itu kita kena ada. Misalnya kenapa sebelum kita ke ofis, kita buang 10 minit untuk tengok pokok sayur kita dalam pasu ke, dalam plastik ke, atau di atas land ke, atau balik kerja 5 minit, 10 minit, tengok kembali. Ini bukan berskala besar. Ada juga yang mengatakan bila jumpa saya, Menteri, ada tak subsidi untuk tanam ini? Tidak. Nak tanam 5-6 pokok cili, misalnya pokok pandan atau benda-benda kecil begitu. Yang berskala yang lain tu, yang penanam sawit itu teruskan cara besar mereka. Yang ni bukan paksaan, hanya saranan. Ini langkah-langkah kecil. Peranan lah yang boleh kita peran kecil yang boleh dimainkan oleh semua netizen.